Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda melihat pokok bunga, pokok renek atau pokok tertentu ditanam di atas kubur? Ada yang mengatakan ia sunnah kerana Nabi SAW pernah meletakkan pelepah tamar di atas 2 kubur. Namun ada juga yang mengatakan amalan itu tidak disyariatkan untuk kita. Jadi, apakah hukum sebenar menanam pokok di atas kubur menurut pandangan para ulama? Adakah ia satu sunnah yang dianjurkan atau sekadar adat masyarakat? Ikuti penjelasan ini hingga akhir. Benarkah pokok atau dahan yang ditanam di atas kubur itu mendoakan si mati? Kena betulkan balik. Benda comel tapi salah faham. Dia kata kalau kita tanam pokok atas kubur, pokok tu berdoa kepada mayat. Salah. Yang betulnya pokok itu bertasbih kepada Allah. Bukan doa bagi mayat. Yang doa bagi mayat orang yang ziarah. Faham? Bila dia bertasbih kepada Allah, turun rahmat di tempat itu. Bila turun rahmat, harap-harap rahmat itu dapat tumpang sama kepada jenazah yang ada dalam kubur itu. Sebab tu Nabi berjalan pada 2 kubur yang kena azab. Satunya tak basuh kecing atau air kecing kena diseluar semayang. Kena katok dalam kubur. Kubur yang kedua, yamshi fil ardi namimah. Suka melaga-lagakan orang. Macam kita dalam Facebook, dalam TikTok, laga rotul laga ni. Kena katok dalam kubur. Lalu Nabi minta satu batang pohon pelepah kurma yang masih hidup. Maksudnya yang baru luruh, yang masih hijau. Lalu Nabi patahkan 2, Nabi cacok kubur ni satu, kubur ni satu. Sahabat tak pernah tengok. Terkejut sahabat. Nabi kata mudah-mudahan diringankan akan azab selama masih hidup lagi 2 pelepah tamar ini. Kalau sudah mati dia tidak lagi bertasbih pada Allah. Jelas tak lagi? Jadi bukan pokok tu berdoa kepada si mati. Tiap yang hidup yusabbihnallah, tiap yang hidup bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan nak dapat tumpang sama kepada si mati. Kalau yang diazab diringankan. Faham? Hukum tanam pokok di kuburan. Nabi buat apa tadi? Bila Nabi dengar 2 kubur tu diazab, Nabi ambil pelepah pokok, Nabi belah 2, satu bahagian. So di sini ada berlaku perbincangan sikit. Para ulama, majoriti ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mereka kata hadis ni menjadi bukti untuk sunat tanam pokok di kubur. Kenapa sunat? Kerana mereka faham Nabi pancapkan pelepah tamar tu sebab pelepah tamar tu berzikir. Sebab Nabi kata la'allahu yukhaffafu anhum al'azab ma lam yaybisa. Selagi mana ia tak kering, dia basah lagi, maka akan diringankan azab. Pasal apa diringankan? Mereka kata sebab pokok berzikir. Jadi zikir pokok tu menyebabkan ringannya azab. Sebab tu kita tengok dekat Malaysia ni banyak orang tanam pokok kat kubur. Betul tak? Setuju? Jangan lebih daripada Nabi tak? Jangan lebih daripada Nabi. Okey, kita tengok pandangan yang kedua. Al-Maziri, seorang ulama daripada daripada Maghribi, daripada belah-belah barat lah, Maghribi Andalus. Qurtubi, ulama mazhab Maliki. Khattabi dan Qadhi Iyad dan juga At-Tibi, ni ulama-ulama hadis ni, dia orang kata tanam pokok ni tak ada kelebihan apa. Yang diringankan azab ni bukan sebab pokok tu, sebab tangan Nabi tu, berkat tangan Nabi tu, itu yang meringankan azab. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang lain, riwayat lain dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi SAW, hadis Jabir, yang mana Nabi SAW kata, fa ahbabtu bi syafaati ay yuraffah anhum al azab.
Aku suka dengan syafaat aku, kata Nabi, dengan syafaat aku akan diringankan ke atas mereka azab. Maksudnya yang meringankan azab tu sebabnya memanglah Allah yang bagi ringan, tapi penyebabnya adalah syafaat Nabi, bukannya pokok tu semata-mata. Buktinya Nabi tak buat kat kubur lain, Nabi hanya buat di kubur 2 orang. Dan yang ketiga, kalau betul lah pokok menyebabkan azab menjadi ringan, dah tentu Nabi akan tanam pokok, bukan pacak pelepah saja, kerana pokok akan kekal basah, kerana Nabi sayangkan umat dia. Maka sebab itu, kalau ikut tanyalah pendapat saya lebih cenderung untuk kata ia khas untuk Nabi SAW. Tapi Ustaz, macam mana orang Melayu tanam pokok? Tak apalah, adalah pendapat ulama kata gitu. Tapi kalau orang tanya kita buat ke tak? Kita tak buat lah, kerana itu khas untuk Nabi. Tapi Ustaz, orang sebelah rumah saya buat. Tak apalah, dia ikut pandangan ulama juga, benda khilaf. Kita pilih pendapat yang kita rasa tepat, dia pilih pendapat yang dia rasa tepat. Sebab kubur tu pun bukan kubur kita, kubur mak dia. Betul tak? Yang kita pergi buat kat kubur keluarga kita umpamanya, yang dia nak sibuk buat apa? Kubur keluarga kita, bukan kubur mak hang. Kalau orang semua ada fikiran macam ni, selesai masalah, tak payah gaduh dalam masyarakat. Betul tak? Ada orang nak buat, ada orang tak nak buat. Ada tak ulama kata tak perlu buat? Ada. Ada tak ulama kata boleh buat? Ada. Kalau nak bincang dalam isu ilmiah, kita bincang. Tapi bila pergi ke lapangan, hang ikut cara hang dan keyakinan hang, aku ikut cara aku dan keyakinan aku. Kerana benda ni memang ulama beza pendapat. So apa masalah? Dia yang jadi masalah ni bila kita paksa orang ikut mazhab kita. Itu masalah. Buat kubur ni memang masalah, kan? Kadang-kadang ada yang kena pulau disebabkan apa? Sebab dia tak nak buat benda yang ulama khilaf. Saya tak nak tanam pokok. Wahabi lah ni. Sejak bila ikut Wahabi ni? Pasal apa pula Wahabi saya ikut Qurtubi? Qurtubi lahir sebelum Wahabi lagi. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Qurtubi dah sebut. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Al-Khattabi dah sebut. Saya setuju dengan pendapat mereka je. Dan Nabi tak tanam pada pokok lain, tak tanam pokok langsung di kubur. Nabi cuma letakkan pelepah tamat. Sepatutnya hang kalau ikut Nabi, cacat je lah pelepah tamat. Tapi dia kata tak, ada ulama faham pokok. Tak apa, kita beza kat sini. Awak buatlah pada kubur yang awak ada kuasa, saya buat kubur pada yang kubur keluarga yang mana saya ada kuasa. Tapi Ustaz, kami saudara. Kubur kongsi adik-beradik macam mana? Bukan kubur kongsi dengan adik-beradik, maksud kubur tu keluarga, dan kita adik-beradik beza. Tengoklah siapa yang lebih berkuasa dan lebih dominan. Kalau kita yang lebih berkuasa dan dominan, orang dengar cakap kita umpamanya, tak payah buat lah. Tapi dia orang nak buat juga sebab ramai, saya tak boleh lawan. Tak apa, nanti kat kubur kita pesan, nanti kubur saya jangan tanam apa-apa, kerana saya mengharapkan doa daripada awak semua, bukan pokok yang ditanam. Saya nak doa daripada awak semua, doa untuk saya. Ni tanam pokok banyak-banyak tapi doa lupa, tak kena juga. Kerana doa tidak ada khilaf, memang sampai. Yang ada khilaf pokok, tapi kita duk tahan pokok, doa lupa, tak kerugi. Betul tak? Benda khilaf kadang-kadang kita duk tahan kan, duk tahan bacaan Quran sampai ketak pada si mati, memang khilaf. Tapi doa ada khilaf? Doa tak ada khilaf. Yang tak ada khilaf ni buat dulu. Lepas tu bila dah buat doa banyak-banyak, then barulah kita pergi pada isu khilaf. Nak buat isu khilaf tak apalah, bagi saya sampai bacaan Quran, tapi saya doa saya dah baca dah umpamanya kan. Okey. Ada soalan lagi? Cukup tu Ada lagi? Last. Tanam pokok atau kubur tu sunnah tu. Oh, tanam pokok. Jirus ada asar di mana mereka sama ada sahabat atau tabi'in menjuruskan air di atas kuburan-kuburan tertentu. Atau kita lihat hukum rasyul ma'alal qabri, hukum jiru kat atas air, memang ada asarnya. Dan sebagian ulama' memang mengharuskanlah. Dan of course lah jika ada tujuan-tujuan tertentu seperti nak menguatkan tanah atau seumpamanya. Jadi jiru ni dia, personally lah saya lihat dia bukan masalah besar. Walaupun ada orang kata jiru ni bid'ah kalau kita baca kan. Ulama-ulama tertentu dia kata rasyul ma'alal qabri bid'ah la aslalah atau la aslalahu, menjurus air ke atas
kubur ni satu bid'ah dan tidak ada asal baginya. Jadi ada ulama yang beristrik dalam bab ni, tak benar langsung. Asal tu pun kadang-kadang boleh dipertikaikan pun. Tapi sebagian lain melihat tak ada masalah sama sekali. Sampai disokong oleh asal-asal, dan mungkin juga ada isu sahih dan ta'if. Tapi mungkin untuk menguatkan tanah atau seumpamanya, maka tak ada masalah sama sekali. Dia jangan kita beribadah dengan jiruh tu lah. Kita sangka jiruh ni mayat segar duduk dalam, kena air kau kena, tak? Ataupun dapat pahala-pahala tertentu, itu tak ada. Itu nak kena ada hadis yang solid mana. Tapi semata-mata jiruh saya lihat tak ada masalah sama sekali. Dan saya boleh katalah, kata-kata fuqaha dia tak ada isu dalam bab menjerus air ke atas kuburan. Lagi satu lagi apa tadi? Tanah pokok. Tanah pokok pun sama juga. Tanah pokok ni sebagai ulama kata la aslalahu, tidak ada asal baginya. Dan bukan satu syariat, bahkan bukan sunnah. Kan Nabi kata ada dua orang diazab. Salah satunya ialah dia tak berstinja, tak membersihkan dirinya. La yastanji minal baul aw la yastanzihu minal baul. Dia tidak istinja atau dia tidak bersuci daripada baul, kencing. Jadi satu lagi dia penghasut. Apa Nabi buat? Hadis Ibn Abbas kan, saya Muslim. Nabi pun ambil pelepah tamar, Nabi belah dua, Nabi pacak satu-satu. Dan Nabi kata mudah-mudahan dia diringankan, la'allahu an yukhaffafa ma lam yaybisa. Mudah-mudahan kedua-dua orang ini akan diringankan, yakni daripada azab selagi mana ia tidak kering. Jadi di atas dasar tu ulama kata harus, maka sebagai menggalakkan ditanam sesuatu lah di atas kubur, kerana dia boleh memberi rahmat kalau dia berzikir kau kena. Jadi sebab kata tak boleh, sebab kata boleh. Cerita gitulah. Jadi yang tak boleh tu dia kata itu khas bagi Nabi, sebab Nabi tahu dia diazab dan Nabi membantu dia dengan memacakkan kayu itu. Ia satu bentuk mukjizat dan syafaat Nabi jugalah. Pasal kau nak dikirakan pokok ni bukan yang hidup saja berzikir pada Allah, yang mati pun berzikir juga tuan. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surah Al-Isra ayat 44. Setiap sesuatu itu makhluk Allah ni dia berzikir pada Allah, cuma kita tak dengar, tak faham zikir dia. Jadi ulama yang kata tak boleh ni pasal dia kata ini khas pada Nabi, ni mukjizat, Nabi nak bersyak pada dia. Lepas tu Nabi tahu dia diazab, bukan kerana dia berzikir sebab dia basuh tu. Nabi tak sebut pun pokok tu berzikir, tak sebut pun. Cuma pendapat ulama lah. Nabi kata mudah-mudahan dia akan diringankan selagi mana ia belum kering. Mana selagi pokok tu basah, dahan atau ranting pelepah tamar tu basah, lagi itulah dia tidak diazab. Jadi dia kata ranting tamar tu berzikir lah. Sedangkan hadis tak sebut. Dan berzikir pada Allah ni bukan ranting basah saja, ranting kering pun berzikir, merujuk pada ayat Isra 44 ni. Dia khas untuk Rasulullah, syafaat baginda. Of course lah baginda tahu dia diazab untuk meringankan, dan kotak-kotak macam tu. Dan Nabi tidak melakukannya kat atas kubur-kubur yang lain. Kalau betul-betul dia boleh membantu kubur tu, pastilah Nabi akan buat juga kat atas kubur-kubur yang lain. Dan sahabat akan menjadikan ia satu tradisi lah. Sunnah kan? Sunnah. Buat. Tapi tak ada. Lepas tu dia kata tidak ni lah. Tak perlu, bahkan tidak disunahkan sama sekali. Of course lah tidak disyaratkan. Mereka pada waktu itu tak oleh Nabi saja. Tapi sebenarnya kata boleh di atas rasa hadis tu. Asal ada hadis boleh lah. Dan tak salah pun dia kata. Bahkan saya lihat kata-kata fuqaha memang membenarkan lah. Termasuk standard mazhab Syafi'i. Tanam pokok ni harus, bahkan digalakkan. Jadi kalau orang nak tanam jangan marah lah. Yalah. Bahkan ulama-ulama Syafi'i ni tuan, hukum ni mencabut pokok-pokok yang ada atas kubur, termasuk rumput-rumput, tanpa keperluan yang munasabah, yang mendesak atau seumpama, dia kata haram, tak boleh. Pasal dia berzikir untuk orang mati kan. Jadi ala kulli hal, tanam pokok atau dahan apa itu ini tu dengan jiru-jiru tu lebih kurang je lah. Mana okey je. Pasal dalam fiqh pun membenarkan. Bagi anak itu isu kecil je, tak besar pun. Ya. Ada kata tak boleh, ada kata bid'ah mungkin, ada kata sunnah. Jadi rangka ijtihad lah. Nampak? Boleh? Okey dah tu. Inilah dalil, inilah hujah pandangan sebahagian pihak menganjurkan supaya dia letakkan tanaman-tanaman atas kubur-kubur. Kalau tuan-tuan pergi ke kubur-kubur, ada saja pokok-pokok yang ditanam di atas. Apa asas dalilnya? Ini hadis. Hadis tentang dua orang yang sedang diazab dalam kubur. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, apa kena-mengena? Hadis ni kan tentang azab kubur. Saya kata, saya setuju dengan anda. Hadis ni memang tidak ada kena-mengena. Ada sebahagian yang keliru tentang maksud dia. Sehingga kesudahan dia, mereka mengambil kesimpulan bahawa dianjurkan untuk ditanam pokok-pokok atas kubur.
kubur. Kadang-kadang kita tengok selepas si mati dikambus dengan tanah, tak sebenarnya tukang gali kubur ke siapa, dia ambil daun pokok, dia tacap. Apa alasan dia? Mereka kata dengan daun yang kita tacap ni, kita tanam, kita biar dia tumbuh, kita biar dia subur, segar, daun-daun tu bertasbih. Sebab daun-daun ni kan, pokok-pokok ni kan, dia tanaman yang hidup, yang tiada apa yang hidup melainkan dia bertasbih. Mereka ambil kesimpulan ayat Al-Quran. Jadi dengan daun-daun yang ditanam di atas kubur bertasbih, maka dengan tasbih itu diharapkan dapat dikurangkan atau memberi syafaat, bantuan, pertolongan dengan diringankan keadaan penghuni kubur berkenaan. Itu dalilnya, itu kefahamannya, dan itu kesimpulan dia. Pertamanya, bila Nabi minta pelepah kurma, Nabi nak tanam ke? Kenapa tidak? Sebab Nabi belah dua. Kalau mana-mana pokok dipatah-patahkan, dia lagi nak hidup ke dia cepat mati? Pelepah kurma tu Nabi belah dua. Itu bukan orang yang nak tanam. Jadi kalau dia tanya, habis Nabi belah dua dan Nabi tacapkan, kenapa? Itu hanya sebagai timer, jangka masa. Nabi kata apa? Semoga seksa kedua-dua mereka diringankan selama mana pelepah kurma tu tidak mengering. Sebab ni pelepah yang masih baru, yang masih basah. Nabi kata selama mana dia tak kering, semoga dengan syafaat yang aku berikan, syafaat, Nabi berdoa di situ, semoga seksa kedua-dua mereka diringankan. Ini doa Nabi SAW. Ini syafaat daripada Nabi SAW. Tapi bukan selama-lamanya, selama mana pelepah kurma itu belum kering. Tak ada kena-mengena dengan anjuran nak tanam pokok. Dan Nabi tacapkan sebelah pelepah kurma. Yang kau pergi tanam pokok daun meringga, pudina, apa benda. Subhanallah, kesudahan dia tuan-tuan, lihat bagaimana kubur-kubur di setengah tempat. Hampir sahaja seperti apa? Taman bunga. Pada hari ini, adakah sebahagian orang Islam mereka berhenti pada sekadar tanam pokok? Saya kata tidak. Kesudahan dia pada hari ini, ditacapkan satu radio portable, pasang Al-Quran terus, supaya orang dalam kubur tu dengar Al-Quran dan dapat pahala dan sebagainya. Yang pastinya tuan-tuan, Nabi yang sabdakan hadis ni, dan Nabi yang mengambil pelepah kurma dan membelah dua dan menacapkan atas kubur itu. Persoalan, adakah Nabi memperlakukan kubur-kubur yang lain dengan sedemikian rupa? Ada tak Nabi jumpa je kubur, Nabi belah pelepah kurma dan tacapkan? Ada Nabi buat? Untuk makluman, dalam hadis, hal itu, perbuatan itu hanya berlaku dalam peristiwa ini. Nabi buat sedemikian dengan dua kubur ini sahaja. Tidak ada direkodkan Nabi menacapkan pelepah kurma pada kubur-kubur yang lain. Kemuncak kekeliruan yang boleh saya tambah di sini, Nabi tacapkan kenapa? Kerana mengasihani dua penghuni kubur yang sedang diseksa. Maka gerangan apa sebahagian orang Islam, termasuk dalam masyarakat kita, tak kira mana-mana kubur mereka tanam pokok. Mereka tak ada membezakan antara satu kubur dan satu kubur. Mana saja orang mati, ada orang nak tanam pokok atas dia. Gerangan apa mereka berbuat demikian? Perbuatan mereka berlandaskan hadis ni, tak ada hadis lain. Jadi secara tak sedar, perbuatan mereka seperti bersangka buruk dengan penghuni kubur itu, mengandaikan bahawa dia sedang diseksa. Saya nak tanam pokok atas kubur dia, moga-moga azab kubur dia diringankan selama mana pokok ini terus membesar, dan satu pokok bertambah kepada dua pokok, tiga pokok, dan seterusnya. Ini kita kata kekeliruan atas kekeliruan atas kekeliruan. Apa hukum mencabut ataupun membersihkan kubur? Satu orang boleh membersihkan kubur, tidak menjadi masalah. Adapun membiarkan rumput di atas kubur untuk berdoa, ini adalah ada sebahagian penulis yang menulis pendapat itu. Tetapi di kalangan ulama menyebut kejadian itu di mana Nabi meletakkan pelepah tamar itu ialah keistimewaan Nabi SAW. Kerana tak pernah pula selepas itu sahabat bila orang mati ambil pelepah tamar letak bagi dia ringan segi azab dia. Dia kalau berlaku begitu, mungkin kita kena letak pelepah yang lebih besar. Lagi besar pelepah tu lagi lambat kering. Kan? Jadi mungkin itu bukan pendapat yang begitu kuat dalam hal ini. Walaupun ada yang menyebut, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Siapa nak bersihkan, dia boleh bersihkan. Cuma kubur ni bukanlah yalah, kadang-kadang bagus juga bersihkan kubur tu. Orang Melayu ni kadang-kadang dia suka buat kubur ni tempat yang menakutkan. Taklah juga kita suruh tempat mainan. Tapi kubur ni biasa kita pergi tengok di negeri macam di Baqi' umpamanya di Madinah. Kubur macam tu jelah kan. Pasal orang kita bila teringat kubur, teringat hantu. Teringat kubur, teringat hantu. Kita pergi kubur suruh teringatkan akhirat bahawa kita nak mati kan. Sebab tu saya nak tanya dulu, saya heran. Yang tabuk bunga tu memang, pertama sekali tabuk bunga tu memang tak ada dalam Al-Quran, dan itu bukan adat orang Islam. Itu adalah adat masyarakat tertentu sahaja. Bahkan benda ni tak ada dalam sunnah Nabi SAW pun.
Dan perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Tabak bunga tak boleh. Satu. Kedua, ayak tu yang saya heran. Pasal apa ayak? Kalau dah agak, bagilah ayak melok Dia suka ayak apa? Silat limau ke? Tu lah. Kalau nak sejuk. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kita heran. Bila dia siram, kalau atas alasan nak sejuk, dulu kita tinggal dia tiap hari, tengah-tengah hari buat tapi curah tiap hari siram kubur apa semua. Sebenarnya ini bukan soal sejuk, ini soal adat dia sebenarnya. Adat. Bahkan dengan siram tu pun dia bukan siram dengan yang tertentu, yang bunga. Yang bunga mawar. Jadi siraman seperti ini sebenarnya itu hanyalah adat semata-mata. Dan perkara tersebut pada hari ini kalau tak dibuat, diri benda pelik. Ayuh, tak syarat. Biar kau lagu tanam kucing. Tanam kucing. Kan orang tanam kucing mobil, tanam kucing. Tak lagu tu yang tak apa. Ya. Kau dalam masalah ini adalah syariat dalam agama kita. Soal macam mana kau ringkas ni juga pun. Sedangkan jenazah ni, kematian ni perlu kita percepatkan, bukan kita perlambatkan. Ajibu kata Nabi, percepatkan segera kan. Dan tidak ada di sana unsur-unsur daripada Nabi SAW yang siram ataupun tabak bunga. Tanam pokok mereka menggunakan hadis Nabi tu. Hadis Nabi, innahum la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua itu disiksa dan tidaklah mereka disiksa kecuali dalam dosa-dosa yang bukan dosa besar. Iaitu seorang kena namimah, mengadu domba, dan seorang lagi kerana dia kencing tak cuci. Jadi nak contoh bagi di sini, Nabi pacak apa? Pacak pelepah tamar. Pelepah. Nabi tanam pokok tamar. Nabi tanam pokok tamar kan? Tak. Nabi pacak pelepah tamar. Jadi mereka mengambil hadis ini sebagai satu dalil mengharuskan tanam pokok. Pokok apa hang buat tanam? Pokok kemboja. Pasal apa tanam pokok kemboja? Pandan. Pasal apa? Wangi. Satu lagi? Tak ada wangi dah. Satu lagi apa lagi? Benda. Untuk kebaikan yang mereka fikir dengan akal, untuk kebaikan. Pasal apa Nabi pacak pokok kurma tu, pelepah tamar tu? Lagi dia basah. Diampunkan dosa. Dan berzikir, doa minta pengampunan untuk dia. Jadi mereka pun guna hujah, tanam pokok kemboja ni selama mana pokok tu hidup puding tu semua, dia akan mendoakan. Saya katakan tanamlah pokok kayu jati. Nanti rosak tu memang tak selama-lamanya terus memang berzikir. Jadi itu kalau kita nak fikir dari sudut logik. Tapi kita bukan nak fikir dari sudut logik, sebab Nabi hanya koyok pelepah taman. Kemudian tu satu. Kemudian Nabi SAW, Nabi dengar suara sedang menangis. Kita lah ni, kita dengar ke? Jadi yang duk pergi pacak tu, adakah dia kata, teriak tu tapi pacak. Jadi seolah-olah kita pacak pokok tu, kita tahu keluarga sedang disiksa. Sebab tu saya katakan tak kena situasi kondisi, tak kena. Sebab sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, para sahabat Nabi selepas kewafatan Nabi, tak ada seorang pun yang pacak pokok. Tak ada seorang pun. Ini menunjukkan bahkan kubur Nabi SAW sendiri pun tak ada. Jadi ini perkara yang saya rasakan perlu diperbetulkan dalam masyarakat. Para ulama menjelaskan bahawa asalnya Nabi SAW pernah meletakkan pelepah tamar yang masih basah di atas dua kubur yang sedang diazab. Baginda bersabda bahawa mudah-mudahan azab kedua-duanya diringankan selagi pelepah itu belum kering. Namun majoriti ulama menerangkan bahawa peristiwa tersebut merupakan perkara khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dan pengetahuan baginda tentang keadaan penghuni kubur tersebut. Lalu menanam pokok di atas kubur dengan keyakinan bahawa ia pasti dapat meringankan azab kubur, tidak mempunyai dalil yang jelas untuk diamalkan secara umum. Sebahagian ulama membenarkan penanaman pokok atau bunga sekiranya bertujuan menjaga keindahan kawasan perkuburan, mengelakkan hakisan tanah atau memberi teduhan, selagi tidak disertai kepercayaan yang bercanggah dengan syariat. Apa yang lebih utama untuk si mati bukanlah pokok yang ditanam di atas kuburnya, tetapi doa daripada anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang berterusan. Apabila menziarahi kubur, fokus utama kita ialah mendoakan si mati, mengingati kematian, dan mengambil pengajaran bahawa suatu hari nanti kita juga akan kembali kepada Allah SWT. Justru jika seseorang menanam pokok di kubur sekadar untuk menjaga kebersihan dan keindahan tanpa kepercayaan tertentu, maka perkara itu lebih ringan untuk dipertimbangkan. Namun jika diyakini bahawa pokok tersebut mempunyai
kuasa tertentu untuk memberi manfaat kepada si mati tanpa dalil syarak, ya maka keyakinan itu perlu diperbetulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman yang benar kepada kita dalam beragama dan menjadikan kita daripada kalangan orang yang sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan ilmu dan hikmah. Wallahu a'lam.